Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua yang menonton video ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ni saya hanya ada satu kisah saja. Kisah tentang 4 orang sahabat pergi bercuti di satu apartmen lah dekat Port Dickson. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Yusri untuk memudahkan cerita. Kisah ni berlaku pada tahun 2014. Masa tu musim cuti. Tak tahulah cuti apa, tak diberitahu. Tapi yang pastinya musim cuti lah. Budak-budak sekolah apa semuanya cuti. Yusri dia ada 3 orang kawan baik. Saya tak pasti masa ni Yusri dia masih lagi belajar ataupun dah bekerja. Tapi Yusri dan 3 orang kawan dia ni, dia orang berempat ni, kalau pergi bercuti memang pergi sama-sama. Jadi pada tahun tu, tahun 2014 tu, dia orang berempat ni berpakat untuk bercuti di Port Dickson. Niat asalnya dia orang nak bercuti sama ada dekat hotel ataupun kondo. Tapi malangnya, dia orang ni lambat sangat nak booking apa semua, jadi tak sempat nak dapat kondo ataupun hotel. Jadi terpaksalah dia orang cari alternatif lain. Dia orang Google apa semua. Jadi cari, jumpalah satu tempat yang dia orang boleh booking. Bila dah jumpa tempat tu, apartmen tu, dia orang tak fikir banyak. Dia orang terus ambil nombor tu, dia orang call lah owner tempat tu. Owner tempat tu adalah seorang lelaki yang lebih tua daripada dia orang berempat ni. Jadi pangkat abang lah. Dia orang pun contact lah dengan abang ni. Lepas tu abang ni yang owner apartmen ni tanyalah dia orang. Nak rumah macam mana, apartmen macam mana, berapa orang nak menginap, berapa lama nak menginap, benda-benda macam tu. Jadi Yusri ni bagi tahulah, kami ada 4 orang nak sewa tempat tu 2 hari 1 malam. Jadi abang tu dia bagi satu apartmen ni yang ada 2 bilik. 2 bilik dan 2 bilik air. Harga sewa pula untuk tempoh 2 hari 1 malam adalah RM350. Bila dengar macam tu, dia orang berempat ni memang seronok. Memang rasa happy. Jadi dipendekkan cerita, tibalah masanya waktu bercuti tu. Dia orang pergi ke lokasi apartmen ni, jumpa dengan abang tu, ambil kunci dan terus menuju ke apartmen yang dia orang dah bayar ni. Masa mula-mula dia orang masuk tu, dia orang punya first impression adalah, wow, tempat ni macam seolah-olah tempat yang baru sangat-sangat. Macam teratur apa semualah. Tapi bila dia orang perhatikan betul-betul, tempat tu ada banyak sangat habuk dekat atas perabot, dekat atas meja apa semua kan. Seolah-olah dah berbulan-bulan tak ada orang masuk dekat apartmen tu. Jadi dia orang berempat ni masuklah dalam rumah. Masuk dalam rumah, dia orang pergi dekat ruang tamu, dekat tengok dalam bilik, dua-dua bilik. Lepas tu tengok dekat bahagian pantry, tandas apa semua. Seperti mana yang diberitahu awal tadi, apartmen ni hanya ada 2 bilik saja. Jadi automatik lah, 2 orang 1 bilik. Jadi masa tu Yusri ni, dia duduk dekat bilik bersama dengan seorang kawan dia yang dikenali sebagai Imam. Tapi Imam ni bukan nama sebenar lah, nama panggilan sahaja. Dan ada sebab kenapa dia orang panggil Imam ni Imam. Salah satu sebabnya adalah Imam ni dia jenis yang menjaga solat. Dia selalu solat awal waktu. Dan bila lepas waktu maghrib tu, dia akan baca Al-Quran lah. Memang seorang yang sangat menjaga bacaan Al-Quran dia dan juga solat dia. Berbeza dengan Yusri dan 2 orang yang lain ni. Dan lagi satu, kawan dia yang dipanggil Imam ni, memang dia selalu ajak Yusri and the gang ni solat berjemaah. Dan dialah yang akan jadi imam. Dan dia banyak tahu benda lah. Dia banyak tahu benda. Kalau nak tahu pasal agama ni, dia orang ni akan rujuk pada imam ni. Sebab dia pengetahuan dia tentang agama ni agak luas. Selain daripada tu, imam ni juga, dia kadang-kadang hijab dia senang nak terbuka. Kadang-kadang dia akan nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Itulah antara keistimewaan yang ada pada kawan Yusri yang dipanggil Imam ni. Tapi walaupun Imam ni dia macam tu, dia menjaga solat dia rajin baca Quran,
Dia tahu pengetahuan dia, agama dia agak tinggi, tapi dia suka buat lawak. Dia suka buat kelakar. Itulah yang membuatkan Yusri dan juga dua orang lagi kawan dia ni seronok berkawan dengan si imam ni. Berbalik semula kepada kisah dia orang. Jadi masa tu, masa dia orang check in masuk dekat apartmen tu, dah pukul 2 lebih petang. Jadi masing-masing dah penat sebab dia orang ni semua berasal daripada Kuala Lumpur. Jadi perjalanan tu agak memenatkan lah nak sampai dekat situ musim cuti ni kan. Jadi sampai aja dalam rumah tu dah angkat barang apa semua. Dia orang ni masing-masing nak tidur lah, nak rehat. Sebab hari yang sama, hari tu sekitar pukul 6 lebih petang, dia orang plan nak buat BBQ dekat luar, dekat kawasan pantai lah. Sebab apartmen tu dia hampir dengan pantai. Dan dia orang plan nak keluar sekitar jam 4 petang nak beli barang-barang untuk BBQ, nak buat BBQ tu. Jadi masa tu semua orang setuju untuk nak rehat dulu. Lepas tu pukul 4 nak keluar beli barang apa semua dan balik sebelum pukul 6. Dan sekitar pukul 6 lebih dia orang akan pergi ke pantai buat BBQ. Semua dah setuju dengan plan ni. Jadi masing-masing menuju ke bilik lah. Sampai dalam bilik, Yusri dia baring, dia nak lelapkan mata. Tapi baru aja dia nak lelapkan mata, tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi air menitik. Seolah-olah bunyi air menitik dekat sinki, sama ada dekat dalam bilik air ataupun dekat dapur. Jadi masa tu Yusri dia tak jadi nak baring, dia bangun sebab bunyi tu agak mengganggu dia nak tidur. Jadi masa tu Yusri dia bangun daripada katil dia, berjalan keluar daripada bilik. Dia mengamati bunyi tu daripada mana datangnya. Rupa-rupanya bunyi tu datang daripada arah dapur. Masa tu sebenarnya imam ni pun ada sekali menjenguk sekali dengan si Yusri ni. Jadi Yusri ni berjalan nak menuju ke dapur. Nak sampai dekat dapur tu perlu melintasi tandas dulu. Yusri berjalan daripada bilik sampai dekat depan pintu tandas yang tertutup tu. Tiba-tiba datang satu angin yang agak kuat menerpa ke arah Yusri dari arah tepi. Yusri terperanjat. Datang daripada mana angin ni? Sebab pintu tandas tu tertutup. Angin tu datang menerpa laju ke arah dia macam tu. Jadi Yusri terberhenti sekejap daripada berjalan. Yusri toleh ke belakang. Bila Yusri toleh ke belakang, Yusri tengok si imam ni yang masih lagi menjenguk daripada dalam bilik ni. Imam sedang memandang ke arah dinding, bertentangan dengan pintu tandas tu. Dan muka imam ni nampak macam terkejut. Jadi Yusri pun tanyalah, "Weh, kau okey tak? Kenapa dengan kau ni?" Lepas tu imam ni cakap, "Tak ada apalah. Dah lah aku nak tidur." Lepas tu imam terus masuk dalam bilik semula. Yusri agak pelik dengan kelakuan imam, dengan kelakuan kawan dia yang dipanggil imam ni. Tapi tak ada apalah. Yusri pun terus pergi dekat sinki, dekat dapur tu, tutup paip sampai air tu dah tak menitik. Kemudian dia patah balik pergi dekat bilik dia dan dia pun tidur. Sekitar jam 3.50 petang, alarm Yusri berbunyi. Jadi Yusri terjagalah daripada tidur. Dan Yusri kejutkan kawan-kawan dia yang 3 orang ni. Kejutkan sebab nanti pukul 4 macam yang dia orang plan, dia orang kena keluar daripada situ untuk cari barang-barang BBQ. Jadi semua bangun daripada tidur. Dah bersiap apa semua nak keluar daripada rumah lah. Tapi sebelum tu Yusri ni dia bagi satu cadangan pada kawan dia. Rumah tu sebenarnya dekat kawasan ruang tamu tak ada aircon. Dalam bilik aja ada aircon, yang 2 bilik tu. Jadi Yusri ni bagi cadangan, apa kata macam ni, kita buka aircon ni kita biar je terbuka dan kita buka je, tinggal bilik ni dalam keadaan pintu terbuka. Dua-dua bilik, jangan tutup pintu bilik, supaya nanti kita balik ruang tamu dekat apartmen ni sejuk. Jadi best sikit kita lepak dalam rumah ni kan. Lepas tu kawan-kawan Yusri yang 3 orang ni, termasuklah dengan imam tu, bersetujulah dengan cadangan si Yusri. Jadi diorang ni buka lah pintu bilik diorang masing-masing, buka pintu bilik, aircon pasang, dan diorang keluar daripada rumah. Jadi masa tu diorang berempat ni pergilah dekat satu pekan di Port Dickson tu, cari barang-barang keperluan untuk BBQ tu lah. Cari ayam, cari bahan-bahan untuk perap ayam. Dah jumpa semua barang-barang ni,
diorang pun patah balik ke apartmen. Diorang sampai semula dekat apartmen tu sekitar jam 5.10 petang. Awal lagi lah. Jadi diorang ni niat nak perap ayam lah. Dah sampai depan pintu, buka pintu apartmen, diorang melangkah masuk. Diorang semua rasa pelik. Sebabnya bila diorang masuk dalam rumah ni, diorang tak ada pun rasa sejuk ke apa. Dan bila diorang tengok pintu bilik dua-dua tertutup. Sedangkan masa diorang keluar tadi, pintu bilik dua-dua ni memang dalam keadaan terbuka, sengaja dibiarkan terbuka. Jadi Yusri pun dia buka pintu bilik dia, dan kawan dia yang lagi 2 orang ni buka pintu bilik sebelah, bilik diorang. Diorang dapati kedua-dua aircon dalam bilik ni, bilik Yusri dan juga bilik sebelah ni, kedua-duanya dalam keadaan yang tertutup. Lagilah pelik. Siapa pula pergi tutup aircon dan juga tutup pintu bilik ni? Ada orang lain ke masuk masa kita keluar tadi? Bermacam-macam sangkaan yang terlintas dekat fikiran diorang masa tu. Tiba-tiba imam bersuara. Kawan-kawan diorang yang bernama Imam ni lah. Imam kata, boleh jadi pintu bilik ni dua-dua tertutup sebab angin. Lepas tu Yusri pula cakap, okey, kalau kata angin yang tutup pintu bilik ni, macam mana pula dengan aircon? Siapa yang tutup aircon? Lepas tu Imam cakap, boleh jadi tadi mungkin ada bekalan elektrik terputus ke apa kan, ada blackout ke apa yang kita tak tahu tadi. Bila mendengar apa yang Imam cakap, Yusri dan juga 2 orang lagi kawan ni fikir, betul juga, boleh jadi juga apa yang Imam cakap. Jadi benda tu habis dekat situ je lah. Diorang tak fikir benda yang bukan-bukan. Diorang pun terus proceed dengan plan diorang. Siapkan barang-barang perapan ayam. Diorang mula perap ayam lah. Untuk aktiviti petang tu pula, pukul 6 nanti nak bakar ayam, nak buat BBQ apa semua. Jadi masa tu semua orang duduk dekat dapur. Adalah salah seorang kawan si Yusri ni yang ditugaskan untuk basuh ayam dekat sinki. Imam pula duduk dekat meja, dia buat kerja lain lah. Yusri tengok kawan dia yang nama Imam ni asyik perhati aja dekat kawasan sinki tu. Dia tengok ke arah kawan dia yang sedang basuh ayam. Tapi keadaan Imam ni tengok bukanlah betul-betul menuju ke arah kawan dia, memandang ke arah kawan dia yang basuh ayam tu. Tapi pandangan mata dia sedikit ke atas. Seolah-olah pandang ke arah tingkap. Yusri tanya masa tu, Imam, kau tengok apa tu? Masa tu Yusri dah mula syakwa sangka lah, Imam ni nampak apa sebenarnya. Tapi Imam cakap, tak ada apalah, tak ada apa-apalah. Macam tu je dia jawab. Yusri pun ignore je si Imam ni. Jadi diorang ni borak-borak, tahu-tahu dah siap ayam tu. Bila ayam perap tu dah siap, tiba-tiba Imam ni dia bingkas bangun daripada kerusi dan terus menuju ke arah tandas. Yusri perhati aja si Imam ni. Yusri tengok Imam dia pergi ambil air semayang. Dia pergi ambil air semayang, dia masuk dalam bilik dan dia solat sunat masa tu. Selesai solat sunat, Imam dia ambil Quran, dia baca Quran. Jadi masa tu si Yusri ni dia tegur jugalah si Imam ni. Wah, awal engkau baca hari ni Quran, biasanya engkau baca lepas maghrib. Imam pun cakap, tak ada apalah, aku saja je nak baca. Jadi masa tu diorang semua pun bersiap-siap lah. Sebab pukul 6 lebih nanti nak keluar, nak pergi ke pantai. Sebelum diorang keluar daripada apartmen tu buat kali yang kedua, diorang buat macam tadi, macam mana yang Yusri cadangkan tadi. Tinggalkan bilik ni dalam keadaan pintu terbuka dua-dua dan dipasang aircon daripada dalam bilik supaya ruang tamu tu sejuk. Lepas buat macam tu, barulah diorang berempat ni keluar. Dipendekkan cerita, dah selesai semua, diorang pun bergerak ke pantai. Diorang sampai dekat pantai sekitar jam 6.45 petang. Hari dah nak beransur gelap lah masa tu. Jadi masa tu diorang berempat pun setting lah tempat tu. Buat tempat BBQ lah, tempat nak bakar ayam apa semua, keluarkan ayam perap tadi, susun atas jaring besi tu apa semua. Memang seronok masa tu. Tambahan pula, berhampiran dengan tempat diorang bakar ayam ni, ada sekumpulan perempuan muda. Geng perempuan ni ada lebih kurang 3 ke 4 orang macam tu lah. Kelihatan makin hampir dengan diorang. Jadi masa tu adalah kawan-kawan Yusri ni yang jenis friendly pergi bercakap dengan geng-geng perempuan ni. Tanya, korang nak join ke? Kita orang ada bakar ayam ni.
Jadi geng perempuan ni sebenarnya memang dia orang nak tumpang sekali, nampak macam seronok kan. Jadi geng-geng perempuan ni join dia orang. Rupa-rupanya geng-geng perempuan ni 3-4 orang ni semuanya adalah student. Tak pastilah student sekolah ke ataupun IPT ke, tak tahu, tapi student lah. Jadi bertambah seronok keadaan masa tu. Diorang bakar ayam, makan sama-sama, bersembang-sembang. Dipendekkan cerita, selesailah aktiviti BBQ diorang tu. Dah berkemas apa semua, diorang pun gerak. Tapi sebelum balik tu, diorang adalah singgah dekat masjid apa semua kan. Solat maghrib, solat isyak, diorang pergi lepak-lepak dekat kedai apa semua. Balik sampai dekat apartmen, jam dah menunjukkan pukul 12.30 tengah malam. Sampai je dekat apartmen tu, diorang buka pintu, melangkah masuk, sama juga macam siang tadi. Tak ada rasa sejuk pun. Dan bila diorang tengok dekat bilik, sama juga. Pintu bilik dua-dua dalam keadaan tertutup. Sedangkan diorang keluar tadi dalam keadaan pintu bilik kedua-duanya ditinggalkan dalam keadaan terbuka. Dan bila diorang semua pergi ke bilik masing-masing, tengok semua aircon dalam keadaan tertutup. Ini dah kali kedua berlaku. Jadi masa ni 4 orang ni semuanya dah fikir lain macam lah. Ini ada benda lain ni. Tapi masing-masing tak cakap apa-apa. Sebab masa tu diorang dah mula aware lah. Memang something wrong dengan apartmen ni sebenarnya. Dan lagi satu, diorang ni rasa macam penat lah. Penat dan tak selesa. Jadi mandi siap-siap apa semua, dah tukar baju apa semua. 4 orang ni lepak dekat ruang tamu. Bila diorang berempat dah ada dekat ruang tamu, diorang tengok si imam ni asyik menjenguk aja, pandang ke arah bilik. Dan tiba-tiba imam bangun, pergi berjalan, pergi dekat bilik. Dia jenguk bilik dia dan juga Yusri lah. Lepas tu dia jenguk bilik sebelah pula. Lepas tu dia kembali semula ke ruang tamu ni. Yusri dan juga 2 orang lagi kawan perasan muka imam ni nampak macam pucat sikit dan nampak macam dalam keadaan takut lah. Imam duduk dekat sofa ruang tamu tu. Lepas tu Yusri tanya, kau kenapa ni? Lepas tu imam cakap, macam ni, kita ambil selimut dalam bilik, kita bawa keluar, bantal-bantal semua ambil. Yusri pun tanyalah, kenapa? Lepas tu imam cakap, kita jangan tidur dalam bilik malam ni. Kau orang jangan tanya aku, nanti aku cerita. Kita keluar nanti aku cerita. Kita tidur kat ruang tamu je malam ni. Jadi masa tu bila mendengar apa yang imam ni cakap, yang 3 orang ni termasuk Yusri fahamlah. Memang si imam ni ada nampak benda lah. Mungkin ada nampak benda. Tak cakap banyak, dia orang berempat terus pergi dalam bilik, ambil lah apa yang patut. Ambil bantal, ambil selimut masing-masing dan keluar ke ruang tamu semula. Jadi masa tu dia orang berempat ni lepak dekat ruang tamu sambil menonton TV. Sedang dia orang lepak-lepak tengok TV tu, tiba-tiba dia orang terdengar suara budak-budak bermain daripada arah luar. Bahagian koridor lah, maknanya depan pintu tu. Kedengaran ada 2 suara kanak-kanak. Jadi masa tu Yusri dan juga kawan-kawan dia ni tak peduli sangat lah. Biasalah musim cuti kan, kawasan macam ni mungkin ada penyewa rumah sebelah ke apartmen sebelah, anak-anaknya keluar main dekat situ. Padahal masa tu dah lewat, dah pukul 1.45 pagi masa tu. Jadi masa tu Yusri ni bersuara lah, bercakap dengan kawan-kawan dia ni, budak-budak ni tak tidur lagi, dah pukul 1.45 macam ni pun nak main dekat luar juga. Lepas tu adalah salah seorang daripada kawan Yusri yang cakap, alah kau ni, biasalah orang dah kahwin kan, dah kahwin, ada anak kecil, datang tempat macam ni, mesti mak ayah budak ni sengaja lepas dia orang ni dekat luar, main dekat luar. Sebab nak ada waktu bersama lah, suami isteri, macam tu lah dia orang cakap. Honeymoon apa semua, kawan si Yusri ni cakap. Jadi masa tu dia orang ketawa lah. Dalam keadaan gelak ketawa tu, tiba-tiba imam bersuara, korang jangan mengarut lah. Daripada siang tadi, sampailah kita balik tadi pukul 12.30 malam tadi, korang ada perasan ke bilik apartmen depan kita ni, sebelah kita ni, perasan ke ada orang menginap? Kan tak ada orang. Bila imam cakap macam tu, dia orang ni seolah-olah baru sedar. Ya tak ya, memang tingkat tu dia orang aja ada. Bulu roma masing-masing mula meremang. Sebab suara kanak-kanak, budak-budak tu masih lagi kedengaran berada dekat luar, bahagian luar. Masa tu dia orang berempat ni memang dah tak bersuara lah.
Semuanya senyap. Hanya kedengaran suara budak-budak tu je main dekat luar. Dan tiba-tiba ada salah seorang kawan Yusri bangun daripada kerusi, berjalan menuju ke pintu depan. Dia nak buka lah, dia berani sikit. Dia nak buka, dia nak tengok dekat luar. Dia nak tengok sama ada betul budak-budak main ataupun ada benda lain. Tapi baru aja dia nak pulas tombol pintu tu, tiba-tiba suara kanak-kanak tu dah tak kedengaran lagi. Seolah-olah tahu kawan Yusri ni nak buka pintu, nak tengok dia orang. Bila jadi macam tu, semua makin takut. Kecuali kawan Yusri yang nama Imam ni. Imam ni cakap, itulah korang buat lawak sangat benda-benda macam ni. Ketawa sangat tadi. Jadi masa tu kawan Yusri yang dekat depan pintu tadi duduk semula dekat sofa dia, kat ruang tamu tu. Lebih kurang 10 minit macam tu, dia orang nonton TV semula ni, kedengaran sekali lagi bunyi suara kanak-kanak yang sama. Ada dua suara kanak-kanak, seolah-olah ada dua orang lah dekat luar. Tapi kali ni bunyi dia orang ni ketawa bermain dekat luar tu disertai dengan bunyi tapak kaki. Seolah-olah dua orang kanak-kanak ni berlari daripada satu hujung ke satu hujung koridor tu dekat apartmen tu. Bertambah bising lah masa tu bunyi. Dan pada masa tu lah Imam dia bangkit daripada kerusi, dia bangun daripada kerusi tu, dia berjalan menuju ke pintu depan, pulas tombol pintu dan terus buka pintu. Bila pintu terbuka, suara tu dah tak kedengaran lagi, sama macam tadi. Tapi Imam masa tu, dia memang betul-betul buka pintu, dia jenguk keluar dan Imam kelihatan memandang ke arah hujung koridor. Yusri perasan masa tu, Imam ni mulut dia terkumat kamit membaca sesuatu dan mata dia memang memandang ke arah satu arah saja, satu tempat saja. Yusri dan dua orang lagi kawan ni berdebar-debar dekat ruang tamu ni. Jadi masa tu Yusri dia dah tak boleh belah. Dia bangun, dia pergi tengok sama-sama dengan Imam tu. Dia jenguk kiri kanan. Lepas tu dia tengok ke mana arah yang sama di mana Imam memandang. Ke arah hujung koridor berhampiran dengan kawasan lift. Bila Yusri tengok, dia tak nampak apa-apa pun. Masa tu mulut Imam masih lagi terkumat kamit membaca. Tak pastilah dia baca doa ataupun potongan surah ke apa kan. Tak lama lepas tu Imam pun tutup pintu. Bila dah tutup pintu, Imam dan Yusri pun kembali dekat tempat duduk, dekat sofa, sambung menonton TV. Buat tak tahu je lah masing-masing. Sedar tak sedar, jam dah menunjukkan pukul 3 pagi. Masa tu sebenarnya Yusri ni dah mengantuk. Dia fikir, lantak lah nak jadi apa. Aku dah mengantuk ni, aku nak tidur. Dia bercakap dalam hati lah. Baru aja si Yusri ni nak lelapkan mata, tiba-tiba hidung dia terhidu satu bau. Bau yang wangi semerbak. Tiba-tiba datang dalam rumah tu. Entah daripada mana bau wangi tu datang. Mata Yusri terus segar. Tak jadi nak tidur. Yusri pandang ke arah kawan dia yang dikenali sebagai Imam ni. Masa tu mata Imam memandang ke arah bilik dia orang. Dia pandang aja ke arah situ. Dan Yusri pandang lagi ke arah kawan dia yang dua orang ni, yang lain ni. Tiba-tiba kawan Yusri yang lagi dua orang ni tanya, Imam, kau ada bau tak? Bau wangi. Mulutnya cepat menegur macam tu. Lepas tu dia orang bercakap sama sendiri yang dua orang ni, kau bau tak? Bau wangi. Kau bau juga ke? Aku pun bau. Yang dua orang ni lagilah seram Yusri masa tu. Tiba-tiba yang Imam ni cakap, dah lah, kita tidurlah. Esok pagi-pagi kita check out. Jadi masa tu dia orang berempat pun berusahalah pejamkan mata, cuba nak tidur. Dan akhirnya dia orang berempat ni semuanya tidur dekat ruang tamu. Keesokan paginya, bila dia orang ni dah bangun daripada tidur, semua terperanjat. Sebabnya bila dia orang berempat ni nak menuju ke tandas tu, dia orang lalu dapur. Dia orang perasan dapur bersepah teruk. Sebab dia orang balik malam tu, 12.30 tengah malam tu, baki ayam masih lagi ada. Baki ayam perap tu apa semua kan, barang-barang dapur apa semua disimpan dalam peti. Tapi pagi tu bila dia orang lalu nak pergi ke tandas, tengok dekat dapur, baki-baki ayam yang dia orang simpan dalam peti tu kelihatan seperti diselongkar dan dimakan. Nampak macam kesan gigitan lah. Berterabur ni ayam perap yang semalam tu lah.
sampai bawah meja Tupperware dia tu. Sisa-sisa ayam yang nampak macam dah kena gigit, dah kena makan, bersepah bawah sinki apa semua. Bila dah nampak macam tu, diorang berempat ni tak tunggu lama lah. Semua mandi, bersiap dan diorang terus check out keluar daripada situ. Diorang biarkan macam tu je. Barang-barang apa, sisa-sisa yang berterabur tu, diorang cuma ambil dapur diorang je, dapur arang tu je, bawa balik keluar. Bila dah check out tu, diorang ni tak makan lagi. Jadi diorang singgahlah dekat satu kedai makan ni. Makan sama-sama. Dekat kedai makan tu lah Imam buka cerita. Satu-satu dia buka cerita. Cerita pertama yang Imam buka adalah masa Yusri nak pergi tutup paip air tu. Kan ada masa dia mula-mula masuk nak tidur tu kan, sampai petang tu 2:30 macam tu, kan Yusri dengar bunyi macam ada air menitik kan. Dia nak pergi ke dapur, sampai depan pintu tandas rasa seperti ada angin menerpa tu. Yusri toleh belakang, dia tengok Imam sedang pandang ke arah dinding tu. Sebenarnya Imam ada nampak sesuatu. Saya nak cerita ni pun merebang ni. Sebenarnya masa tu bukan angin yang langgar, ada satu lembaga yang berwarna hitam, macam bayang hitam lah, datang menerpa ke arah si Yusri ni, kemudian seolah-olah menembusi badan Yusri dan melekat dekat dinding, kemudian terus hilang. Sebab itulah mata Imam ni tertumpu dekat dinding. Cumanya masa tu bila Yusri tanya, dia tak jawab lah sebab tak nak menegur. Itu cerita pertama yang Imam cerita, apa yang dia nampak dalam apartmen tu. Perkara kedua pula yang diberitahu oleh Imam ni adalah masa dia orang prepare nak perap ayam tu. Masa semua berada dekat dapur tu. Kan masa tu Yusri nampak Imam ni mata memandang ke arah sinki dapur, dia pandang ke arah tingkap tu. Sebenarnya masa tu Imam nampak ada satu lembaga bertenggek dekat atas sinki tu. Kepala benda tu sampai dekat dia macam besar jugalah benda ni. Kepala dia berada dekat tempat di mana dia tengok tu, dekat lansir tu kepala. Lembaga ni menunduk seolah-olah sedang melihat kawan dia yang sedang basuh ayam tu. Mungkin dia terliur lah tengok darah-darah yang ada keluar daripada ayam tu kan, jatuh dalam sinki. Mungkin boleh jadilah. Perkara ketiga pula yang diceritakan oleh Imam ni adalah kenapa dia minta diorang semua ni tidur dekat ruang tamu. Bila dia pergi jenguk bilik, daripada bilik ke bilik ni, Imam cakap macam yang diorang sangka lah, memang benda tu ada dalam bilik. Bilik tu tempat lepak benda-benda ni sebenarnya. Jadi Imam fikir malam tu kalau diorang ni tidur dalam bilik, risau kalau tak boleh tidur. Sebab memang nampak macam bilik tu tempat lepak diorang. Takut kena histeria ke, kena tindih ke apa semua kan. Jadi sebenarnya plan Imam tu menjadi jugalah. Walaupun kena gangguan juga, tapi sempatlah diorang ni semua tidur, merehatkan diri sebab tidur dekat ruang tamu. Perkara keempat yang diceritakan oleh Imam adalah masa dia buka pintu tu, dengar suara budak main kat luar kan, kat koridor tu. Dia buka pintu, sebenarnya Imam ni nampak betul memang ada kanak-kanak, memang ada budak-budak, 2 budak berdiri depan lift dekat hujung tu, hujung koridor. Katanya budak ni rambutnya kusut dan matanya berwarna merah. Memang bukan manusia lah. Lagipun si Yusri ni dah jenguk sekali dengan Imam. Memang dia tak nampak apa. Maknanya benda tu hanya Imam tu saja yang nampak. Perkara kelima pula Imam cerita adalah pasal bau wangi itulah. Memang benda tu lah sebenarnya, benda yang dalam bilik tu sebenarnya yang mengeluarkan bau tu. Jadi apa yang menyebabkan Imam ni pandang aja ke arah bilik? Sebab benda ni dia perhati 2 orang yang bercakap tu, yang tegur pasal wangi tu. Jadi sebab itulah Imam tu hanya pandang ke arah bilik masa tu. Benda tu memang sebenarnya dah menjenguk-jenguk keluar daripada bilik. Tapi alhamdulillah lah, Tuhan lindung dia orang tak kena gangguan yang lebih teruk pada malam tu. Pada malam yang sama, masa tu dah pagi lah sebenarnya. Bila dia orang semua dah tidur ni, pukul sekitar 4 pagi macam tu, Imam ni terjaga sebenarnya. Terjaga sebab dia rasa nak buang air, nak kencing lah. Jadi Imam bangun, dia tinggalkan kawan dia orang ni, kawan dia yang 3 orang ni dekat orang tamu kan, ada 3 kan. Masa dia bangun tu, dia berjalan nak pergi ke tandas tu, dia tengok ada 4 orang yang sedang baring dekat ruang tamu. Itu yang dia nampak lah. Patutnya ada 3 orang sebab dia dah bangun kan. Tapi dia buat tak tahu lah. Dia pergi tandas, dia buang air kecil.
Dia keluar balik ke tandas, daripada tandas kembali ke ruang tamu, barulah dia tengok ada 3 orang semula. Maknanya yang seorang lagi tadi dah tak ada. Tak tahulah apa benda yang dia nampak. Jadi itulah perkara-perkara yang imam nampak sepanjang dia orang bercuti 2 hari 1 malam dekat satu apartmen dekat kawasan Port Dickson ni. Dan pesanan daripada Yusri, dia pesan kalau nak pergi bercuti dekat mana-mana sekalipun, macam mana terdesak sekalipun, survey lah dulu, kaji dulu pasal tempat tu. Tambah-tambah zaman sekarang kan lebih mudah, tengok rating, tengok komen-komen orang yang dah pernah pergi. Macam zaman dulu memang tak ada sangat benda-benda macam tu. Tapi Yusri pesan macam tu lah, kalau nak pergi bercuti tu pastikan tempat tu tempat yang okey. Macam Yusri ni dia cakap dia orang ni okey lagi, pergi semuanya jenis yang bujang kan, tak ada family, tak ada budak kecil apa semua. Jadi bagi terutamanya bagi yang dah berkeluarga lah, ada anak kecil, perlu lebih berhati-hati. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.